kenang-kenangan. Tunggu. Sebelum tu, mari kita bergambar kenang-kenangan. Papa, biar saya yang ambil gambar. Kau pandai kan, Nobita? Jangan bimbanglah. Nampak aja saya macam ni, tapi saya boleh buat. Okey, dah sedia semuanya? Senyum sikit. Sedia? Apa yang kau buat tu, Nobita? Saya macam mana pun tak apalah. Cepatlah ambil. Saya tahulah. Bersedia semua? Nampak kepala sekerat je. Sekeping pun tak menjadi dengan betul. Apa saya nak buat sekarang? Tak ada sekeping gambar pun yang cantik ke pandangannya lah. Tentulah saya kena marah macam ni. Nobita, gambar dah siap ke belum? Mama lah. Belum lagi, Mama. Kejap lagi saya ambilkannya. Tak apalah, Mama pun nak ke kedai. Biar Mama ambil sekali. Nanti, Mama. Biar saya ambilkan. Mama tak payah ambil. Aduh, macam mana nak buat ni? Awak kalau ambil ringan aja. Sudahlah, jangan buat kepala saya pening lagi, Doraemon. Tak boleh buat apa-apa. Saya nak gunakan ni. Kamera kenang-kenangan. Awak keluarkan kamera ni dan awak nak kita sekeluarga pergi ke gunung tu lagi? Cuba awak tengok. Kuasa kamera ni sangat hebat tau. Kamera kenang-kenangan. Kuih dorayaki? Di mana ada kuih dorayaki ni? Tak ada pun, boleh ambil gambar juga. Perkara yang kita ingat di dalam kepala akan dijadikan gambar. Cuba awak ingatkan peristiwa kita baru-baru ni. Kemudian letakkan kamera di dahi. Mungkin ia akan jadi gambar. Awak buatlah. Pendakian. Dah pun siap. Apa ni? Tak jadi ke? Jadi, tapi berlainan sikit. Alamak, Papa pakai yukata dan Mama pula pegang baldi. Cara awak mengingatkan tu tak tepatlah. Iyalah, tapi saya rasa saya dah betul-betul mengingatinya. Awak mesti ingat dengan tepat. Pakaian pada masa tu, bentuk gunung, warna pokok dan warna rumput. Pakaian, bentuk gunung, warna pokok dan rumput. Pakaiannya okey. Tapi pemandangannya mana? Benda-benda yang kecil macam tu pun nak kena ingat juga. Mestilah, kalau tidak semua orang akan tahu yang gambar ni bukannya gambar asal. Ini betul-betul macam gambar filem barat. Oh ya, baru-baru ni saya suka pergi ke gunung yang cantik pemandangannya dan dia pernah tunjukkan gambar tu pada saya. Cepat pergi pinjam gambar tu. Awak tengok TV ke? Awak Nobita. Cantik kan? Bila saya tengok macam saya yang berdiri di pentas tu. Baiklah, saya akan gambarkan yang awak berdiri di pentas tu. Perkara macam tu boleh ke? Cantiknya. Si Suka memang baik hati. Dia bagi saya pinjam gambar yang dia ambil baru-baru ni. Terkejut saya. Alamak, kereta kontrol tu dah rosak. Giant. Oi, Nobita, awak jangan bagi tahu sesiapa pun yang saya rosakkan kereta kontrol tu, faham tak? Saya faham. Siapa yang ambil kereta kontrol saya di sini, Nobita, awak nampak tak? Saya nampak tadi Giant yang bawa. Apa, Giant? Penipu! Awak kata saya yang rosakkan kereta kontrol awak tu. Baiklah, tunjukkan buktinya. Kereta saya ni orang yang hadiahkan. Bila saya tunjuk, awak kata awak nak macam tu
itu juga. Itu tak bermakna saya yang ambil. Nobita cakap. Nobita cakap. Tunggu. Nobita, tunggu. Oh, pandai awak ya. Oh, berani awak ya. Jaga. Hai. Saya rosak. Awak yang rosakkan saya akan selamat awak di pertama nanti. Awak yang rosakkan saya. Apa awak nak buat kalau Mama kata dia nak tengok gambar-gambar tu? Pakaian bentuk gunung warna pokok dan rumput pada masa tu. Baiklah, semuanya sudah dapat bayangkan. Dah siap pun. Mama, gambar dah siap. Tengok. Cantiknya kau ambil. Kenapa ada yang tak kena ke? Pelik juga ya, gambarnya cantik. Tapi siapa yang ambil gambar ni? Alamak, silap gambar saya pun ada sama.